Naik tangga ada kawan dokong naik atas. Memang seminggu tu memang saya tak boleh bergerak. Saya Rusyadi bin Murad, umur 47 lah tahun ni. Sebelum ni tak ada pula ada dah tinggi ke apa ke, tak ada. Tiba-tiba kena stroke. Ada dia tu. Masa dia kerja guard kena angin apa, angin macam benda angin datang. Angin datang dia terus jadi muntah. Muntah tu jadi tangkap di seruk tu sebab oksigen tak sampai otak kan. Puluh darah sampai atas tu kena lembik tu kena tengah malam kan. Lepas tu macam angin datang nak serang kan. Angin datang muncul muka ni sebelah ni. Angin datang. Macam angin. Tak ada angin pun tapi dah asal dia macam ni kan. Sampai lembik. Sampai ambulan datang naik papah masuk dalam ambulan terus sampai hospital. 8 hari ni. So wadet tu hari pertama saya ada masuk zon masuk wadet tu memang tak boleh nak angkat tangan kanan, kaki memang tak boleh. Tu pakai pampers lah apalah, semua tak boleh bergerak. 8 hari lah wadet. 8 hari. Lepas tu dah balik sini. Macam tu lah. Balik sini pakai pampers seminggu. Lepas tu saya jumpa ni lah dalam Facebook kan. Dalam Facebook saya order lah. Saya try. Seminggu tu memang saya tak boleh bergerak. Tak boleh. Tak boleh semua support. Nak bangun tak boleh, tidur pun dekat depan ruang tamu, berak pun pakai pampers lah apalah. Semua tak boleh buat apa. Lepas minggu tu saya tengok dalam ni ubat hospital pun makan lah kan. Tapi suplemen yang macam ni saya order beli makan, tengok dalam 2 minggu ke apa terus dah boleh ni lah, dah boleh makan, dah boleh jalan kan. 2 minggu dah boleh buang habis semua. Boleh bangun, boleh pampers semua sudah tinggal kan. Pampers tinggal, boleh pergi berjalan, boleh pergi mandi kat bilik air, pergi tandas berak sendiri. Lepas 2 minggu saya amalkan ni tu boleh jalan sampai sekarang. Dah boleh urus sendirilah. Okay, orang rumah pun dah tak pakai pampers lah apa, tinggal semua pampers semua. Dah boleh pergi tandas, pergi sendiri, boleh turun bawah, boleh lepak kat bawah, jumpa kawan kat padang apa ke boleh, tak ada masalah. Boleh lah, boleh bergerak lah. Mula-mula kena memang terbaring lah saya kat itu, duduk kat ruang tamu ni dah toto lah, bantal lah apa semua tak. Ini saya makan 1 sehari. Sebelum sarapan lah dalam pukul 7 lebih tu saya bangun makan ni saya jadi badan tak letih, jadi boleh berjalan, nak berjalan macam nak ambil angin kat bawah ke apa boleh, tak ada masalah. Saya sebelum kena tu betul lah beli ni simpan kat rumah ke, amalkan ni lah sebelum kena stroke ke apa kan. Tapi kalau kena pun makan pun bagus juga. Tapi kalau sebelum kena tu disimpan kat rumah, amalkan setiap hari pun bagus juga. Amalkan sebulan lah. Tapi tak ada habis dah okey lah. Dia 30 hari kan. Satu ni 30 hari. Tapi dalam 2 minggu kot dah boleh lah. 2 minggu 10 hari macam tu lah dah boleh lah.